Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So video kali ni Najah lama gila tak buat racun TikTok. Sebelum Najah nak unboxing, ada link parcel sebelum tu. Najah beli barang ni daripada TikTok. Apa kena tengok kat TikTok Najah, letak link TikTok Najah kat komen ataupun kat description box. Kan link TikTok Najah boleh tengok dekat Najah punya video. Dekat situ Najah akan letak beg kuning. So jadi macam mana hampa nak beli, hampa tekan beg kuning dekat TikTok Najah. Adakah hampa teracun lagi untuk racun TikTok Najah kali ni? Kita tengok apa Najah beli. Yang mana kita nak buka? Besar lah. Tengoklah kotak ni. Cerah. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Terus. Oh, tablet stand. Najah ambil color putih. Belakang ni ada 4 color. Dia ada hijau, ada pink, putih dengan hitam. Ni boleh rotate tau. Lepas tu boleh lipat. Tengok ni, aku tunjuk. Ni bukan tablet je boleh letak. Tapi apa boleh letak? Handphone. Ikut sini. Gitu. Lepas tu macam ni. Hampa boleh adjust tau. Nak bagi dia tegak ke. Ni dia punya bawah ni. Hampa boleh pusing dia. Macam tu. 360 darjah. Begini. Dia macam tu. Tak handphone pula. Gini. Dia muat-muat dengan handphone. Tu tak ada lah makan ruang kan. Campur nak letak lembek kan. Sebab binatang ni dia boleh lipat. So next parcel yang kedua. Cerah. Jeng jeng jeng. Cerah. Comel weh. Cerah. Comel. Punya kening tebal. Ni Najah beli phone stand. Saya Najah try letak tablet dia. Okey dah kan. Ada bulan ni. Lepas tu dia punya kaki ni. Ni boleh tarik. Dipanjang. Boleh dipanjang kan. Punya kepala ni boleh pulas. Dia boleh pulas jadi macam ni. Macam tu. Macam ni pun boleh. Dia punya tepi ni pun boleh. Lepas tu tak handphone sini. Dia macam tu. Nampak kepala sinchan. Macam hampa lagi tak seronok lah, tak nampak muka dia kan. Jadi hampa pulas macam ni. Nampak muka sinchan kan. Tak macam ni. Baru nak nampak muka sinchan. Tak nampak kan. Tapi hampa jangan risau. Hampa kalih macam tu. Kalih macam tu. Okey, kita try tablet pula. Okay, next parcel yang ketiga. Cantiknya kotak dia, kali hitam. Cerah. Dia punya lampu. Lepas tu dia ada kabel. Ni dia punya kitchen. Comel. Dia bernyala tu. Okey, kat sini dia boleh cas tau. Dia punya lampu ni dia guna cas, bukan bateri. Kabel type port tau. Dia guna type C. Function dalam beg. Malam-malam kan gelap dalam beg. Dalam beg pula banyak barang. Apa tak gaduh lah nak buka. Dia punya lampu dekat handphone nak suluh-suluh kan. Tak payah. Gantung je binatang ni dalam beg. Dah gantung tu hampa tekan macam ni. Tiga menyala. Terang. Punya dalam beg tu. Najah nak tunjuk macam mana. Najah kena ambil beg dulu. Okay. Sat tau. Dalam kotak sikit kena lipstick. Dia dah ada dalam beg kan. Bekas. Dia macam tu. Dia kena waktu malam. Baru nampak dalam ni. Najah tutup tirai lah. Tunjuk. Dah gelap kan. Okay. Lepas tu. Apa touch. Terang guys. Apa tengok tu. Dia punya nak tutup, dia macam automatik tu tutup sendiri. Kita tengok je lah tutup sendiri. Tunggu. Dia tutup sendiri. So next parcel. Okay, parcel yang keempat. Comel lah. Perempuan comel. Dia comel. Dia jenis timbul. Comel lah.
coklat, merah jambu, color hitam dan color purple. Aku nak tengok mana? Ini je tunjuk semua lah kat apa. Sedap. Pink pun comel tengok tu. Belakang di sini. Purple pun comel. Purple. Pokok satu ni je ambil yang pink lah. Corak yang mana. Ni. Ikut dia sini. Lepas tu apa tempel dekat casing. Casing jernih lah. Casing corak dia macam tak cantik. Macam crowded sangat kan. Tempel situ. Kena yang jernih. Bukan setakat handphone je. Apa punya dalam buku kau. Dekat mana lah. Kita next. Parcel yang last ni Najah excited. Najah tunggu yang parcel ni sangatlah lambat. Sebab tu lambat Najah punya video. Cerah. Video meh. Cerah. Ini dia bagi ni. Boleh letak kat handphone yang ni. Cerah. Dia ada tulis kat sini. Cantik. Kat belakang dia macam ni. Ada 4 color. Ada color putih. Yang ni Najah ambil color putih, color hijau, color purple dengan pink. Okay, cara guna dia contoh casing hampa. Yang belakang ni hampa letak sini. Tu cakap dia kat sini. Gitu. Situ buat handphone. Dia macam tu. Comel lah. Tapi tak boleh nak pegang macam ni kan. Dia just hiasan macam tu je. Kalau handphone Najah lebih suka jenis macam ni. Senang nak letak kat tangan. Jumpa comel. So ni dah last item untuk video Najah kali ni. So that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. I will see you next video. Bye.